Cantik. Minggu lepas kita tebang pokok rambutan tu. Dan di situ ada pokok apa ni, durian Belanda. Ada kayu-kayunya. Yang kemudiannya kita cantas buang dahan pokok petai ni. Kita buat gotong royong semalam dengan hari ni. Kat sini kita cantas sebahagian pokok ciku ni lah. Ni kita cantas sebahagian pokok cempedak. Jadi dah lapang lah. Okey. Bawah pokok ciku ni pun dah lapang. Okey. Pokok cempedak tu pun dah lapang. Boleh lihat pokok cempedak yang asalnya ada 3 cabang utama, kita dah potong, tinggalkan satu. Dan di belakang tu adalah pokok rambutan juga, tapi berbunga tak berbuah. Sebelum ni dah tebang pokok tu, jadi dia naik balik. Jadi dah jadi merimbu lah kat belakang sana tu. Jadi dah lapang jugalah. Itu dia tunggul pokok rambutan tu. 1, 2, 3 batang. Jadi kita kumpul kat sebelah sana lah, tumpang tanah kebun sebelah. Jadi dah lapang lah. Kawasan ni lapang.